Assalamualaikum. Aku baru ni aku memang rasa agak frust bila mana aku ada satu customer dan dia pun dah ambil kereta dengan aku. Kita bagi dekat dia harga pun sangat-sangat murah. Aku pun heran lah macam mana dia boleh dengar cakap orang. Dia pergi dengar cakap orang yang dia tak biasa kenal. Dia pergi dengar orang yang tak pernah bagi apa-apa keistimewaan dekat dia. Orang tu kata dekat dia, kereta tu kereta potong. Weh, kalau kereta tu kereta potong, macam mana Puspakom boleh lepas? Ni Puspakom pun dah lepas, nama pun dah tukar, insurans pun dah on. Aku heran lah. Dan sampai hari ni, kawan aku tu masih lagi percaya dekat orang yang dia buat cerita tu. Sedangkan aku ni kawan dia kot. Aku ni bagi special dekat dia macam-macam. Kita bagi keistimewaan dekat dia macam-macam. Kenapa cakap aku tak mau percaya? Sebab apa dia nak percaya dekat orang yang dia tak pernah kenal? Dia nak percaya dekat orang yang tak pernah bantu dia apa-apa. Sebab apa? Sebab apa dia macam tu? Dan aku pun tak faham. Aku sangat-sangat tak faham. Dan sampai hari ni pun dia masih lagi percaya pasal kata-kata tu kereta potong. Dan dia pun duk bercakap dengan orang. Dia kata kereta tu kereta potong. Dia bercakap dengan orang. Jadi bila dia bercakap dengan orang, kata kereta tu kereta potong, sedikit sebanyak dia mengganggu aku punya reputasi dan mencalarkan reputasi aku sebagai salesman. Bukan setakat aku saja, company aku sekali terkena tempah. Jadi aku ingatkan dia tak percaya cakap orang tu. Tiba-tiba baru ni aku tengok dalam live dia pun view tinggi. Jadi bila aku tengok dalam live dia, tengok dia kata, kereta tu kereta potong. Aku tahu lah, awak yang pergi percaya dekat orang tu. Orang tu hang tak kenal pun. Dia tak pernah bantu hang apa-apa pun. Hak kita kawan-kawan ni bagi special tak mahu nak percaya. Yang itulah benda yang aku belajar. Benda yang aku belajar hari ni, walaupun dia kawan kita, dia orang yang kita rapat dengan kita, dia orang yang kita pernah bagi special macam-macam, takkan mungkin dia akan percaya dekat kita. Dan dia lebih memilih untuk percaya benda-benda yang tak betul daripada orang lain. Sekian untuk hari ini. Kos kita pun dah sampai. Aku doakan untuk semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik. Assalamualaikum.